Ubat ketiak pelbagai guna yang sangat-sangat ajaib. Kalau korang pergi kat mana-mana je pasar raya, ada banyak sangat pilihan ubat ketiak atau orang panggil deodoran yang bermacam-macam jenama kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam ukar dari Kak Nisa. Korang tahu tak, Kak Nisa dah cuba dah macam-macam jenis ubat ketiak yang ada kat pasaran kat luar sana tu. Dan hari ni Kak Nisa nak sharekan pada korang semua kenapa korang kena pilih dan gunakan ubat ketiak Aloe Evershield jenama Forever ni. Deodoran Aloe Evershield ni sangat-sangatlah superb dan tak dapat nak ditandingkan dengan jenama-jenama yang lain kat luar sana tu. Sebab apa tahu? Sebab deodoran Aloe Evershield ni bukan sahaja boleh menghilangkan bau busuk kat ketiak kita, tapi dia boleh bertindak macam minyak wangi yang akan memberikan kesegaran pada tubuh badan kita, insyaAllah. Siapa yang ada masalah bau badan mesti belanja banyak kan untuk hilangkan bau-bau badan tu. Confirm korang ada perfume lah, deodoran lah, mandian lagi, boleh jadi beratus-ratus jugalah kan nak habiskan untuk hilangkan bau badan yang tak best tu. Betul tak? Dengar sini baik-baik, korang kena percaya cakap Kak Nisa ni. Dengan ubat ketiak Aloe Evershield ni, korang dah tak perlu dah keluarkan kos atau modal banyak-banyak lagi macam tu. Inilah deodoran yang Kak Nisa, suami Kak Nisa dan satu family kita orang pakai sejak tahun 2020 lagi. Dulu bila suami Kak Nisa nak beli deodoran untuk dia dan untuk anak-anak semua, Kak Nisa mesti stres gila. Dia suka beli ubat ketiak yang bau dia tu, ya Allah, kuat sangat sampai kadang pening kepala jadinya. Suami Kak Nisa dan anak-anak bujang Kak Nisa ni, diorang ada masalah bau badan tau, dan diorang ni kuat berpeluh. Alhamdulillah, amazing sangat-sangat bila kami semua bertukar kepada ubat ketiak Aloe Evershield ni. Sekali pakai je bau dia hilang terus. Happy sangat-sangat tau. Sekarang ni dah bebas bau busuk dan tak ada lagi dah bau-bau badan. Kak Nisa suka sangat deodoran ni sebab apa tau? Sebab dia bebas garam aluminium. Korang tengok ni, bila Kak Nisa bakar ubat ketiak ni kan, dia menitis macam air tau. Dan bila kita sapu dekat kulit kita, dia tak mengeras dan dia menyerap ke dalam lapisan kulit kita macam air. Ini bermaksud ubat ketiak ni dia bebas garam aluminium. Nanti korang boleh cuba buat eksperimen dekat ubat ketiak yang korang pakai sekarang ni. Kalau korang cucuk api macam gini dan dia ada mengeluarkan api, itu bermaksud dia ada alkohol. Dan bila contoh korang bakar dia macam gini, dia mencair dan dia menitis, lepas tu dia mengeras dan dia berketul, itu maksudnya sangat-sangat bahaya sebab dia mengandungi garam aluminium yang sangat-sangat tinggi. Korang tahu tak, garam aluminium ni dia akan tutup liang peluh dekat bawah lengan dan toksin tak boleh keluar daripada kulit bawah ketiak kita ni. Dia sangat-sangat bahaya dan dia boleh menyebabkan kanser payudara, especially untuk perempuan lah. Untuk lelaki pun sama juga. Takut sangat kan? Dan bestnya lagi kan, satu roll on ni boleh tahan dekat setengah tahun tau. Lepas 6 bulan baru beli lagi. Barulah best, jimat belanja. Satu roll on ni ada banyak sangat kegunaan dia. Dia sangat multi purpose. Dia bersifat merawat. Korang kalau ada masalah kulit pun boleh juga sapu. Hilangkan masalah bau badan. Dia tak menutup liang pori kita. Dia memutihkan ketiak. Kalau ada orang yang ada ketiak-ketiak yang gelap tu kan, dan celah-celah bedah, celah-celah kangkang yang gelap-gelap tu, boleh juga pakai Aloe Evershield ni untuk putihkan, cerahkan bahagian gelap tu. Dan dia menyerap bau hapak dalam almari pakaian juga. So kalau korang dah nak habis, jangan korang buang. Korang boleh masukkan dalam bungkusan kecil macam ni. Okey, nanti boleh gantung dekat bahagian celah-celah